Aku pergi tempat paling tinggi dekat Malaysia, dekat Genting, Wilhelm punya. Ni lah dia view dia. Hei, lawa gila ni kamera sini kau tengok. Yang itu First World Hotel, iaitu atas Genting bahagian sekali. Tapi kita lagi atas daripada dia. So untuk view pula ini macam lah. Yang ni bawah sekali, lepas tu dah ada kat atas sana. Tengok sana. Alright, so satu lagi untuk tiket overland ni, untuk dewasa 48, untuk budak-budak 38. Macam tu lah kan. So jom kita tengok apa dah. Okay. So basically kalau kita naik ke atas ni, memang kita tengok view lah kan. Layan view, on, ambil gambar bagai sekali. Okay, tengok view dari sini. Come. Alright, sini. Okay, aku tunjuk korang view dia. Oh, kau tengok. Lawa. Cuma kalau korang datang, kalau boleh lah, jangan waktu berkabus tau. Disebabkan bila berkabus ni, semua bahagian bawah tu semua korang tak nampak. Kalau macam ni korang nampak lah, orang kata apa ni, baru nampak view. So let's go. Okay, dekat belah sana. Sini dekat sikit kamera. Okay, rekam sikit. Nampak tak? Yang itu dekat Itali. Yang Elford tu. Tu nampak tak? Yang itu dia. Lepas tu dekat situ pula tu, yang Lupin. Hamba. Yelah, first buat YouTube kan, nak buat video-video panjang, tak tahu nak cakap apa. Tak apalah, kita try. So untuk korang-korang yang nak healing kan, lepak-lepak dekat sini pun boleh juga. Ada makanan kan. Cuma aku tak tahulah boleh ke tak bawa makanan bagaimana, aku tak tahu. Cuma contoh kalau ada makanan kan, duduk sini and then watch the view. Oi, tenang bhai. Ini pop healing. Narik. Ni dia dah start nampak kabus. Bila nampak kabus ni, view dia macam tak cun. Sorry doh, dia memang nampak tempat tu tempat sejuk bagai semua sekali kan. Cuma bila ya, view bawah tak nampak, kau akan nampak kabus lah macam tu. Okay, right. So kali ni kita pergi tengok atas pula. Berapa minit? 2 minit. Apa? Macam mana buat 2 minit ni? Okay, untuk ibu bapa yang nak bawa stroller, kat atas ni pun actually boleh bawa stroller kat, tak ada masalah pun. Come. Yelah, baru nak belajar buat YouTube kan, tak tahu pergi. Mic pun tak ada. Mic dah ada tapi tak bawa. Aduh, isu betul lah. Tapi, okay. Alright, so yang ini paling atas. Nampak tak? Yang aku cakap dekat Itali tu kan, yang Elford tu nampak Elford. Itu dia. Tapi dah tertutup dengan kabus. So, yang ini pun cantik juga nak bawa orang. Ada kemah kat sini, tempat duduk. Cuma sini aku tak pasti kat sini boleh ke tak bawa makan sendiri. Kalau boleh bawa makan sendiri, lagi surai. So, inilah dia. Alhamdulillah, yang kabus yang aku cakap yang tak best tu, mari sini kena tak? Ni. Orang dah tak nampak apa-apa tau. Dekat sikit, laju sikit kamera. Apa-apa geng. Untuk view mungkin tak tahulah, personal aku lah. Aku suka gabus, tapi kalau dah macam ni kan, dah tebal sangat, sampai tak nampak view, nampak kosong tau, nampak macam asap lah. Inilah dia. Sampai dah tak tahu nak cakap apa dah. So kalau korang suka tengok video ni, like, comment, share, subscribe, semua boleh. Lepas tu next nak pergi mana pula? Komen sikit.